Kerajaan Persekutuan tentunya terikat dengan perlembagaan dan perjanjian dan menghormati proses perundangan. Sebab itu kita menunggu sehingga 11 November untuk mengadakan mesyuarat khas Jemaah Menteri dan mendengar taklimat penuh dari Peguam Negara serta penghakiman Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu terkait pemberian khas kepada Sabah. Setelah penelitian dan mengambil kira semua pertimbangan, Kerajaan Persekutuan telah memutuskan untuk tidak membuat rayuan terhadap pemberian khas berdasarkan 40% hasil, kerana ini juga termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Malah hari ini Perbendaraan melalui Ketua Setiausaha Perbendaraan menulis surat kepada Setiausaha Kerajaan Negeri meminta supaya rundingan dimulakan segera. Jadi supaya tidak ada lagi penangguhan. Jadi saya nak jelaskan sebelum saya rujuk kepada bahagian kedua supaya mengelakkan kekeliruan. Ada yang menafsirkan keputusan Jabatan Peguam Negara untuk memfail rayuan itu akan juga mengungkit isu pertama. Saya jelaskan sekali lagi, tidak ada rayuan dalam isu pemberian khas. Noktah. Yang dibangkitkan sekarang ialah apa yang kita maksudkan kekhilafan dalam penghakiman selain daripada yang perkara pertama tadi, ya, iaitu kerana alasan penghakiman ini pada faham kita itu banyak yang terlanjur yang bukan dalam bidang perundangan. Umpamanya, alasan penghakiman antaranya mendakwa kajian semula pemberian khas yang dibuat selepas 2021 menyalahi undang-undang dan tidak rasional, dan malah mengaitkan kesilapan besar yang dibuat oleh kerajaan sejak 1974. Ini bermakna Kerajaan Persekutuan di bawah Marhum Tun Abdul Razak, Tun Hussein, Tun Dr. Mahathir sehingga sekarang, Kerajaan Negeri di bawah Tun Datuk Mustafa, Tun Fuad Stephens sehingga sekarang, ahli-ahli parlimen yang terlibat dalam kerajaan dahulu sejak 1974 sehingga sekarang, semuanya diputuskan sebagai terlanjur, illegal, irrational, procedurally improper dan mengabaikan tanggungjawab kepada negeri Sabah. Ini satu keputusan yang sangat serius dan sebab itu saya harap ahli-ahli parlimen semuanya membaca alasan penghakiman. Kerana ini berbeza, saya tekankan. Saya tidak mahu ini jadi polemik politik dalam soal 40%. Kerana itu tidak dirayu.